Baik, reaksi pelarian ataupun penduduk yang kita santuni masa misi kemanusiaan bersama dengan Pertubuhan Peduli Insan ni, terutamanya di kawasan pelarian Syria tahun 2022 tu bermula di sepadan Turki, yang mana kami masuk melalui Gaziantep, masuk ke Halep, dan kemudian 2022 hujung kami ke Lubnan, sepadan dia juga. Kita melihat masyarakat yang menanti-nanti sebenarnya bantuan untuk sampai kepada mereka, dan alhamdulillah banyak pihak sebenarnya seluruh dunia yang nak cuba membantu, tapi tak semua yang berkesempatan ataupun berpeluang untuk masuk sampai ke situ sebab risiko yang nak dilalui lah. So reaksi mereka memang sangat gembira, dan mereka menyambut dengan penuh rasa kesyukuran pada wajah-wajah mereka dan memang itulah realiti masyarakat Arab Syria ini. Mereka ni, kalau boleh saya katakan, seumpama orang Malaysia di benua Nusantara kita ni, memang suka menyantuni tetamu. Walaupun dalam kesusahan, mereka suka berkongsi sesuatu yang mereka ada, walaupun tak yang seadanya. Kan, dari sudut makan minum, dari sudut tempat. Saya pernah ada pengalaman menumpang untuk ke tandas mereka. Kalau kita nak menilai mereka tu di kemah pelarian, memang seadanya lah kan, tandas mereka, airnya. Tapi mereka sebaik mungkin nak bagi the best untuk tetamu kita sebagai tetamu. Kan, dia beri pada kita tuala, cebok ataupun gayung, supaya keselesaan kita untuk menunaikan hajat kita tu kan. Jadi dengan keadaan rumah mereka sendiri yang tak sebegitu, tapi mereka masih lagi nak melihat orang yang disambut itu adalah dengan keadaan yang terbaik. Dan satu perkara yang lain adalah tak dinafikan berebut-rebut untuk mendapatkan bantuan itu adalah satu benda yang normal kan, mereka dalam susah. Tapi pada saya di Syria ni, mereka sangat yang terbaik lah. Boleh kita arahkan untuk beratur kan. Anak-anak mereka pun pandai bersopan santun dengan orang yang memberikan. So pada saya, reaksi masyarakat pelarian Syria masa tu membuktikan bahawa itulah hasil didikan orang-orang terdahulu ataupun ibu bapa mereka dalam mendidik keluarga mereka. Masya Allah, walaupun dalam kesusahan.